Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tidak elok kalau saya mulakan tanpa pengenalan diri. Nama diberi Cik Hafirayan bin Cik Hasrul Nizam. Saya berumur 16 tahun dan saya merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dong, Raub, Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 6023. Apabila kita sebut tentang keluarga, sudah tentulah muncul dalam fikiran kita bahawa keluarga ialah suatu hubungan yang terjalin dan merupakan medium untuk kita menceritakan masalah, berbagi kasih sayang serta melindungi sesama keluarga. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai keluarga yang bahagia dan harmoni. Begitulah kisah yang akan saya persembahkan pada anda hari ini. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Walau diuji berkali-kali, tetap tabah harungi pahit sengsara. Begitulah pantun yang amat sesuai disandingkan dengan novel ini. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang buku yang telah saya baca berjudul Pada Subuh yang Membawaku Pergi. Buku ini telah dikarang oleh penulis tempatan bernama Yaya Samad dan telah diterbitkan oleh syarikat penerbitan Mangosteen Publication PLT. Buku ini mempunyai sebanyak 391 muka surat bercetak dan juga diadaptasi oleh karya Aku Iskandar Zulkarnain yang merupakan bahan bacaan di aplikasi Wattpad. Buku ini mengisahkan tentang seorang watak utama bernama Iskandar Zulkarnain atau lebih mesra dikenal sebagai Nain. Nain merupakan seorang budak lelaki yang tidak mempunyai keluarga yang sempurna. Ini kerana sedari kecil dia sering mendapat perlakuan kasar dan penderaan daripada ayah kandungnya sendiri iaitu Faizal. Namun demikian, dia masih mempunyai tempat bergantung dan berbagi kasih sayang iaitu pada ibunya, Raudah. Kasih sayang ibunya telah membuatkan Iskandar mempunyai semangat untuk terus hidup dan kekal tabah menghadapi pelbagai ujian. Apabila Iskandar semakin meningkat dewasa ataupun ke dalam usia remaja, Iskandar mula sedar bahawa dia perlu keluar daripada zon yang menderitakan dan menyakitkan ini. Iskandar telah membuat keputusan untuk memasuki sekolah berasrama penuh setelah mendapat keputusan cemerlang dalam UPSR-nya iaitu sebanyak 6A. Iskandar telah berjaya memasuki sekolah berasrama penuh dan di sana dia telah menemui ramai rakan-rakan yang baik. Contohnya seperti Nurul Huda dan juga Fahim Lutz. Mereka telah berjaya membuatkan hari-hari Iskandar menjadi lebih berwarna dan membuatkan kehidupan Iskandar lebih bermakna. Akan tetapi, kehidupan tidak akan selalu berjalan seperti yang dirancang. Ini kerana setiap kebahagiaan pasti akan disusuli dengan pelbagai cabaran. Pada akhir cerita, pembaca akan dikejutkan dengan pemergian Iskandar Zulkarnain yang berpulang ke rahmatullah tepat pada jam 6.50 pagi iaitu pada waktu subuh yang selari dengan judul novel ini iaitu Pada Subuh yang Membawaku Pergi. Pada pendapat saya, buku ini mempunyai banyak kesimpulan dan juga teladan yang dapat dicontohi oleh generasi kini. Antaranya, kita perlulah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Seperti Iskandar yang sentiasa belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan walaupun berada dalam kesusahan. Seterusnya, kita juga perlulah sentiasa tabah menghadapi ujian dan tidak berputus asa. Seterusnya, kita juga perlulah menghargai hubungan kekeluargaan kerana keluarga mampu memberi semangat dan kekuatan dalam kehidupan. Selain itu, kita juga perlulah berusaha untuk menghargai persahabatan yang ikhlas kerana sahabat mampu membantu kita ketika susah maupun senang. Akhir sekali, kita juga perlulah sedar bahawa sesuatu yang di dunia ini tidak akan kekal dan akan pergi apabila tiba waktunya.
seperti Iskandar yang berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan keluarga serta sahabatnya yang tersayang. Kesimpulannya, saya berasa buku ini amat wajar dan sesuai untuk dibaca oleh golongan remaja dan dewasa. Ini kerana buku ini mempunyai banyak pengajaran serta teladan dan mampu membentuk ataupun memberi kesedaran untuk membentuk jati diri yang lebih matang. Sekian bicara buku daripada saya. Jika ada tersalah bahasa atau tersilap kata, mohon dimaafi. Sekian, terima kasih.